Okay guys, welcome back to my channel. So kembali bersama aku lagi dalam rancangan nak ride mana So hari ni aku akan ride ke selatan Thailand. Aku tak pasti lagi sama ada aku akan ke Golok ataupun aku akan rajak sikit ke Narati Wat lah. Aku baru je lepas breakfast dekat area Genting Sempah ni. So sekarang jam menunjukkan pukul 8.30. So semoga perjalanan aku berjalan lancar lah harapnya. Let's go! Actually ni bukanlah kali pertama aku ride ke selatan Thai. Dah beberapa kali jugalah aku dah sampai sana. Tapi kali ni aku akan cubalah rekod ataupun buat vlog sikit macam mana perjalanan aku stay kat mana. Okey, apa ada kat sana kan. Aku akan melalui highway Central Spine ni. Kalau korang nak tahu, memang aku tak suka sebenarnya lalu jalan ni. Sebab apa? Sebab ni adalah antara highway yang bagi aku bosan lah. Ada R&R. Lepas tu aku memang akan mengantuk lah kalau lalu sini. Oh, agak menarik jugalah view hari ni. Aku tak tahu lah nampak ke tak dalam video kan. Tapi dekat depan tu nampak macam ada satu kawasan yang bagus. Macam ada air lah. Oh, dan akhirnya aku dah exit Pirau. Tapi tadi aku tak ngantuk. Mungkin sebab Nescafe yang aku minum waktu breakfast tadi tu memang padu lah. So aku akan direct terus ke Rantau Panjang lah. Jadi jarak daripada sini ke Rantau Panjang ada lebih kurang lagi 300 km. Sekarang ni aku dah pun sampai ke area Bentar. Jadi aku akan singgah sebentar di R&R Bentar. Depan ni je R&R dia. So setelah tiba kita ke R&R Bentar. Dulu kat sini ada satu macam pangkin tau. Tapi dah tak ada. Kita lepak bawah ni je lah parking. Yes. Sebelum tu kita check dulu bag semua okey lah kan. Okey. Tengok skru semua okey. Aku kalau ride macam ni lah, bila bawa barang berat-berat ni, aku tak confident sebenarnya. So aku akan selalu double check. Bila berhenti tu aku akan double check. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.43. Tadi aku gerak daripada hentian Bentar tu lebih kurang pukul 10 lah. So mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk jarak 40 km lebih lah. Okay, aku akan masuk ke highway Merapoh ni. Ini pun salah satu highway yang aku rasa tak berapa nak suka lah. Sebab dia bosan, ngantuk, jalan beralun, tak best lah. Lepas tu dia tak ada R&R, panas, semua ada lah kat sini. Ada rusa guys. Aku stop sekejap kat sini sebab ngantuk. Ini kawasan rekreasi Sungai You nampak tu. So aku akan sambung balik perjalanan. Risau juga aku berhenti kat sini seorang-seorang. Sebab tadi aku dengar bunyi anjing kat sana. Takut anjing liar ke apa ke kan. Dah lah sekarang ni tengah kecoh kes anjing ni. Aku stop kat sini pun tak ada orang lalu lalang langsung.
Jadi jomlah kita. Boleh tembus ke sini? Jangan jalan kampung dah. Oi mak, jalan kampung lah. Oh tu ada orang tu, aku tanya. Bang, nak naik highway balik ikut mana? Nak naik highway balik ke sana. Kena pusing patah balik lah. Kalau sini tak ada jalan. Ha? Oh, patah balik lah. Okey okey. Ni apa sini? Oh, ada sungai ke? Oh. Okey okey. Oh ni ada Sungai You. Oh nasib baik aku tak ikut sana. Dia kata patah balik. Alright, kita patah balik lah. Masih berbagi 165 km untuk sampai ke Rantau Panjang. So aku akan lalu jalan Jemaluang dan tembus ke Jeli. Takkan lalu Dabung lah. Akan masuk sikit lah area Dabung. Tapi tak lalu lah dekat stesen kereta api Dabung tu. Aku rasa tadi aku salah sebut kot. Sebenarnya jalan ni adalah Jalan Jelawang, Jelawang Gua Musang. So daripada Gua Musang ni aku akan lalu Jelawang dan tembus ke Jeli. Tadi aku sebut apa Jemaluang Jemaluang tu kat Johor. Itu jalan dia pun lebih kurang lah. Jalan dalam jalan, orang kata jalan tu keras. So beginilah keadaan jalan Gua Musang Jelawang. Untuk permulaan ni keadaan jalan dia agak teruk. So jangan ikut kereta depan terlalu rapat. Sebab kalau dia ada lubang, korang takkan sempat nak elak. Macam ni kan. Macam ni kalau depan kereta tu ada lubang, lepas kereta tu lalu, kita boleh nampak, kita sempat lah nak elak lubang tu. Tapi kalau rapat sangat, so sekarang aku berada di Petronas Jeli. Aku singgah sekejap. Macam biasa lah. Ini antara tempat yang aku akan singgah kalau aku ride ke area Pantai Timur ke Thailand, nak ke Golok ke kan. Inilah dia tempatnya. So aku akan sambung balik perjalanan. Sekarang pun dah lepas waktu Jumaat. Cuaca agak panas, tapi lebih baik panas daripada hujan, betul tak? Okay guys, aku dah pun sampai ke Rantau Panjang. Selamat datang ke Rantau Panjang. Jadi first thing first, aku kena pergi buat insurans motor dulu. Biasanya aku akan pergi buat kat satu tempat ni lah, kat sebelah sana. Jom aku tunjuk kat korang. Jadi guys, di sinilah tempatnya yang biasa aku buat insurans. Dia seberang dengan Masjid Beijing ni. Sebelah kiri ni adalah Masjid Beijing. Itu nama samaran dia. Nama betul dia aku tak sure masjid apa. Okay guys, so dah settle dah insurans motor aku. Aku beli singkat sekali. Singkat ni harga dia RM35. Korang masuk je dekat dalam phone, terus dah aktif. Aku terpaksa beli singkat sebabnya aku nak guna Waze. Aku malah nak buat roaming semua tu.
Lepas tu insurans motor untuk 500cc ke bawah, ke atas dia ada sampai 900 tak silap aku. Antara 500 ke 940 ringgit je. Dekat sini dia akan buatkan sekali borang TM2. TM2 tu korang kena bagi waktu nak masuk dengan waktu nak balik. So ada harga charge dia, aku tak ingat berapa, dalam RM3 tak silap. Sebab total yang ni RM35, yang insurans aku 40. Kat situ dah jadi 75 kan. Total semua 78. So mungkin RM3 lah. So pasport semua dah ready. Jom kita dah lewat dah ni. Jadi lepas dah settle insurans, kita isi minyak dulu. Ini adalah stesen minyak terakhir sebelum aku cross border. Kasih full tank. Untuk motor kita kena pergi ke hujung sekali. Okey, biasanya motor dia akan isi kat sini lah. Jadi sekarang aku tengah beratur dekat Immigration Malaysia. Nak masuk Immigration Malaysia ni senang je. Tak payah turun-turun motor, beratur je, bagi pasport. Dia tengok okey, jalan. Yang leceh sikit dekat Immigration Thailand, nanti kena turun motor, kena bagi macam-macam borang sikit lah. Okey, dah settle dekat Immigration Malaysia. Ni Immigration Thailand pula, tak jauh pun. Sini lah tempat parking. Lepas tu kita masuk dalam. Okey guys, so beginilah keadaan pintu masuk Golok. Dah settle dah urusan immigration dan juga custom. So aku tak booking pun lagi mana-mana hotel. Sebab biasanya kat sini tak payah booking pun memang ada je hotel-hotel kosong. Jadi kita pergilah tanya dulu. Kita pergi Plaza Hotel. So dekat sini lah aku makan. Dia kedai mi celup. Dia buat style boat noodle pun ada. Kedai dia Bang Nish. Hak ni kau tak tahu bahasa nak kecek apa. Di sebelah malam pula aku pergi ke satu pasar malam ni. Pasar malam ni dia memang akan ada setiap hari Jumaat lah. Memang banyak gila makanan dia. Kalau korang pernah pergi ke Thai Food Fest dekat Malaysia, macam ni lah keadaan dia lebih kurang. Tapi harga dia lebih murah lah. Selain daripada tu ada juga jual bandel, kedai binatang pun ada. Dia punya banyak makanan ni sampai aku pun pening nak beli apa. So kalau korang datang ke Golok, korang wajib datang sini lah. Okay guys, untuk hari kedua aku kat sini, aku tak ada nak pergi mana pun, just cari makan je lah. Dan pusing-pusing tengok-tengok kafe. Aku baru lepas check out pukul 12. So aku makan kat kedai ni lah guys. Dan nasi ayam. Seberang dia tu ada satu kedai roti. Nampak macam menarik, ramai kat orang datang beratur. Sini aku isi minyak semalam guys. Aku berjalan dalam Golok ni 10.9 km je. Tak ke mana sangat pun. Golok ni sebenarnya tak besar mana pun. Tapi macam-macam lah juga ada. Macam sekarang ni aku nak pergi ke satu mall ni.
untuk Thailand. Honda Forza 350 pakai KYT. Aku rasa dia ni bukan daripada sini lah, sebab dia pakai helmet. Kalau orang kat sini tak ada je nak pakai helmetnya. Okay, dah sampai dah. Dia memang kalau korang tengok memang macam Lotus lah. Lepas tu dekat guard dia kena bagi IC, bagi pasport dah kalau Malaysia. Tengok, walaupun kat golok tapi mall dia boleh tahan tau. Ada bahagian IT. Ni harga ni kalau convert lebih kurang Malaysia je aku rasa. Jual BM dalam mall macam ni je, Mat. Tapi aku rasa tu demo untuk dia punya polish lah. Barang-barang detailing ni. Okay guys, aku dah settle dah dekat mall tadi. Dan aku tak tahu nak pergi mana. So aku decide untuk pergi ke Tak Bai. Since aku tak pernah pergi Tak Bai lagi, aku nak tengok apa ada kat sana. Mungkin keadaan waktu tu agak singkat, tapi okey lah, sebab daripada Golok nak ke Tak Bai dalam 40 km je, tak berapa jauh sangat. Lagipun dia dekat dengan kawasan-kawasan laut So mungkin ada tempat-tempat yang menarik aku boleh singgah. Okey, ayo kita. Mari, let's go. Lepas tu yang aku perasan, orang-orang sini dia orang bawa motor tak laju tau. Dia bawa relax-relax je. Jarang lah ada yang bawa macam kalang kabut, bawa macam nak mati kan. Macam tu lah, tak ada. Santai dia orang bawa. Hujan pula guys. On the way tadi on the way nak ke Tak Bai ni, aku berhenti je lah tepi jalan. Ada kedai Dobi ni, kedai Dobi, relax Dobi, dia orang pakai mesin biasa. Luar saya dia jual minyak. Alright, hujan pun dah berhenti. So kita sambung balik perjalanan. Hujan tadi dia lalu je lah, tapi lebat jugalah. Sempatlah aku punya jaket ni basah sikit. Aku akan meneruskan perjalanan ke Tak Bai. Lebih kurang lagi 17 km je nak sampai. So tak jauh mana lagi dah. Hujan tadi tu kan, dekat belakang sana je. Depan ni jalan kering pula, tapi macam kat sini baru nak turun pula hujan dia. So kena laju lah sikit.
sampai lah. Dia macam kafe lah tempat ni. Kafe dan restoran. Okay guys, sekarang aku berada di Laguna Cafe and Restaurant. Tempat dia agak menarik. Dia dekat gila dengan jalan besar yang kat luar tu. Ni bahagian depan dia lah. Ada macam resort kat belakang tu, homestay lah. Yang ni pun macam hostel lah. Tempat-tempat santai pun banyak guys. Menghadap muara. Orang belum ramai lagi, so memang chill, laid back. Kita akan berotasi titian untuk ke sebuah pulau. Harap-harap tak ada orang lalu lah kat depan tu kan. Kalau tidak, agak sempit. Nampaknya ada lah. Paksalah mengelak sikit. Depan tu pula tak nak tunggu. Dia lalu juga mat. Motor aku dah lah ada bag tepi ni kan. So jadi sempit lah sikit. Nasib baik lepas. Wow, menarik. Jom kita explore sikit apa ada kat depan ni. Nampak macam nice lah. Macam kat Terengganu. Kalau korang pernah pergi Penari kan, Pantai Penari, macam ni lah jalan dia. Wow, nice. Macam ada homestay kat depan tu. Tapi kawasan sini agak kotor dengan sampah-sampah. Kalau boleh nampak area sini, tak tahu, mungkin ada waktu air laut ni akan sampai ke belakang kan. So dia membawa sampah-sampah tu bersama.
sawah kat sini. Dia macam ada rumput setumpuk. Boleh kot parking kat depan. Okay guys, tadi aku cross jambatan kecil tu kan. Dia tembus ke sini lah. Sini nama dia Pulau Panjang. Kalau dalam Google Maps aku tengok dia tulis Pulau Panjang. Okey lah, kat sini nice. Ada kedai kopi yang menarik lah tepi pantai. Nama kedai kopi tu Vong Vian. Nama dia tak tahulah, Koh Yao Beach kot. Signboard dah pecah-pecah. Tapi memang nice lah sini. Aku sekarang dekat area Tak Bai. First time aku datang Tak Bai. Kita masih lagi berada di kawasan pantai Pulau Panjang, jauh ke tengah. Okay, aku akan cross satu bridge. Tapi bridge ni tak kecil pun, besar sikit daripada yang tadi sebab kereta pun muat. Kalau ikutkan seberang sana tu dah Malaysia dah. Dah sampai aku tak sure area mana kalau belah Kelantan kat sana. Macam inilah keadaan di kawasan Tak Bai pada waktu menjelang senja. Kat sini diorang tak payah pakai helmet pun, okey je. Aku pun tak tahu sebenarnya rules dekat Thailand ni macam mana kan, diwajibkan atau tak wajib pakai helmet. So sini boleh dikatakan majoriti penduduk adalah Muslim. Banyak juga aku tengok macam ada sekolah-sekolah tahfiz lah. Sebab nampak budak-budak dia pakai jubah, pakai serban kan. So selalu orang cakap Tak Bai adalah wilayah yang bergolak. Hari ni aku dapat tengok keadaan dia macam mana. Aku pun tak tahu kenapa dia bergolak, tapi tengok keadaan dia okey je, aman damai sahaja kan. So sampai di sini sajalah video aku untuk kali ni. Hari pun dah nak gelap. Aku kalau gelap-gelap ni aku malas nak rekod. Lagipun aku akan terus straight pergi ke sempadan Golok, border Golok. Daripada sini lebih kurang 33 km sahaja.
Terima kasih kepada korang yang menonton sampai habis. Aku mohon jasa baik daripada korang untuk like, komen dan share video ni. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.